Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aku baru balik kelas. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aku baru balik kelas. So, hari ni aku nak masak. Aku lapar. Aku nak masak chicken teriyaki. Senang je. Dia memerlukan kicap. Kalau korang ada kipas udang, pakai kipas udang. Tapi kipas udang tu manis kan. Aku sebenarnya ngantuk. Tapi aku lapar, so aku kena masak. So guys, ni ayam kita. Ada extra hari tu. Aku sebenarnya ngantuk, tapi aku lapar. First, kita debone ayam ni. Aku tak tahulah korang nampak ke tak. Ya. Aku tak rasa ayam ni boleh makan lagi. Weh, ada ayam aku semua tak boleh makan ke? Tak adalah teruk mana pun. Kan? Aku lapar. Sampai nak ya. Ni tak boleh makan ni. Macam boleh. Tapi macam tak. Aku tak tahulah. Okay, kita masak benda lain. Apa kita boleh masak? Aku ada ayam lagi tapi ayam tu tengah beku. Tapi ayam tu aku nak simpan untuk masak lain. Ayam ni patutnya aku habiskan. Tak apalah. Adalah tu rezeki kat tempat lain. Me and you. Me. Ni malam je lagi aku kena buang sampah terus. Aku tak boleh tak buang. Kalau tak, busuk rumahku. Rumahku ni lah sempit. Ya. Aku ni busy tau. Aku busy gila pergi kelas. So, nak buat video banyak-banyak tu tak tahulah, insyaAllah kalau boleh. Tapi korang ramai minta aku buat video pergi kelas lah apa semua. Aku bukan tak nak buat. Aku kalau pergi kelas aku kena fokus. Aku tak boleh nak record-record apa semua kan. Aku tak nak nampak macam terpaling YouTuber pula kat dalam tu macam. Okay guys, today. Tak nak lah. Memang tak lah cerita dia. Buat malu Malaysia je kau buat macam tu. Okay, sekarang kita nak buat bubur kentang. Bubur kentang lah. Kita boleh buat bubur kentang. Tapi actually kan sekarang dah tak sejuk sangat. Sekarang macam -5, -4. Boleh lah daripada -21. Gila kan? Hari tu -21. Kalau buat plastik panjang yang ada gambar monyet kat depan tu kan, plastik panjang tu, masukkan air asam boy, simple, aku bawa jalan kan. Memang jadi askim satu Malaysia aku cakap kau punya sejuk tu. Kau tahu tak tadi kan, semalam ada kejadian tembak menembak. Ada 10 orang keramatullah. Berapa orang injet? 34 ke 30 berapa orang kena tembak. Budak sekolah. Yang sekolah pun budak yang pion-pion pun budak sekolah tu. Lepas dia dah pion-pion orang lain, tak boleh sebut YouTube kan. Lepas dia dah pion-pion orang lain, dia pion-pion diri dia sendiri. Scary. Lepas tu kan kat tempat aku, college aku tu, aku ingatkan dia orang buat fire drill tau. Kan kat sekolah Malaysia kan ada fire drill tu. Is it fire drill? Apa tu yang simulation tu. Yang ada ujian kebakaran. Lepas tu nanti semua kena, bukan ujian, latihan kebakaran. Kalau ada
practice lah, walaupun tak ada kebakaran, practice. Nanti lama-lama turun kat badan kan. Kita orang macam tu tadi, tapi bukan kebakaran. Piu-piu. Tapi sini lagi selamat daripada US lah. US tu buik. Dah tumis, dah layu, dah translucent, aku masukkan dalam bubur. Sedap weh. Ataupun tumis garing. So sekarang aku nak tumis barang-barang yang kita potong tu. Aku akan tumis kita punya ni dan ni sekali dengan ni. Lepas tu kita masukkan dalam nasi bubur kita. Okay, first kita masukkan minyak kita. Nampak ada menggelegak je. Kita masukkan ni. Tunggu sampai depa translucent lah. Nanti kita masukkan. Pantai anjing. Allahu Akbar. Hangus. Okay, so by the way, yang ni aku dah basuh, lepas tu dah masukkan air. Air pun aku masukkan agak-agak je. Agak-agak. Tapi aku nak tunjuk korang. Sekarang kita blend lah nasi dalam ni. Jadi aku nak dia jadi congee. Aku nak betul-betul. Aku tak nak nasi tu berpisah dengan air. Macam lendir, kau faham tak? Ni aku blend. Lepas tu, kita masukkan lah ni nya. Minta maaf. Jadi tak kisah pun kalau hangus. Masukkan sekali minyak-minyak dia. Kau tengok ni. Macam muntah badang tau. At the same time tu, kau masukkan lah apa yang patut. Aku masukkan garam. Aku suka lah garam dia orang dia letak dalam macam cardboard ni, kau faham tak? Jadi macam sustainable. Sebab dah tak pakai dah plastik. Maaf cakap. Apa yang bau hangus-hangus ni? Lah ada sula. Perasa ayam sikit. Kalau kau ada cube ayam, pakai cube ayam. Bila kau punya bubur tu sedap kan, aku bagi tahu. Sebenarnya bubur aku ni tak healthy tau. Kau tengok ni, MSG banyak. Lepas tu kau letak minyak. Orang lain bubur tak ada minyak. Kau letak minyak. Minyak tu minyak tumis tadi. Yes. Kau tahu tak, iPad aku habis bateri. So aku ada MacBook je. Jadi aku screenshot, lepas tu aku hantar dekat MacBook AirDrop. Sebab semua kat sini aku ada satu phone je. Maaf Okay. Ini cerita pasal kawan I. Dia perasan ada seorang kawan perempuan kita orang ni leak dekat satu Telegram account. Jadi kawan I pun bagi tahu tuan badan yang video dia tersebar. Lepas tu perempuan tu cakap, you ada dalam grup tu ke? Tanpa disedari, dia dah expose diri dia sendiri yang dia subscribe Kon Melayu Telegram. Dia lesbian ke? Bercerita pasal lesbian, aku cakap kau. Bercerita pasal lesbian berkait dengan pengkit. Aku beritahu kau. Aku dengan pengkit ni memang tak boleh dipisahkan. Aku tak tahu kenapa. Daripada aku kat Malaysia sampai Canada. Aku cakap kau sampai Canada, pengkit tu melekat dengan aku. Kau tahu tak? Kau ingat tak aku pernah ceritakan kau yang benda ni jadi dekat Pelita KL? Aku tak kenal pengkit tu siapa-siapa, tiba-tiba datang kat aku, headlock aku macam ni. Lepas tu aku macam tak kenapa kak. Dia memang mula-mula borak lah. Lepas tu dia headlock. Dia cakap, jadi keras sikit Dia keras sikit Engkau yang terlebih keras. Lepas tu nak suruh orang jadi keras. Biarlah orang jadi lembut. Engkau yang keras sangat, siapa suruh? Kau tu perempuan. Tiba dia suruh aku keras. Aku kalau keras, lain bunyinya. Anyways, tak nak sebut benda tu.
Saya pernah attempt suicide. Bunuh diri. And semuanya fail. Lepas tu warded. Can you imagine? Sudahlah nak bunuh. Oh, orang sabar. Can you imagine? Sudahlah nak bunuh. Lepas tu tak mati lagi. Okay, aku baca balik. Sorry. Aku distract. Saya pernah attempt suicide. Bunuh diri. Semuanya fail. Lepas tu warded. Can you imagine? Sudahlah nak bundir. Oh, bundir tu apa? Bundir tu apa? Can you imagine? Sudahlah nak bundir. Lepas tu tak mati lagi. Malu Lepas tu time bundir tu, saya expect dah mati. Lah, sekali bangun ada segala doktor bah. Bagi the level. No, dia tak ada cakap bah. Aku saja tambah sebab aku rasa dia sabar. Lah, sekali bangun ada segala doktor. Bagai the level of ketebalan muka tu, Tuhan saja yang tahu. Kau bayangkan kau dah gantung. Astaghfirullahaladzim. Aku tak... Okay. You know what? I'm not making fun of this. Okay? Tapi aku faham. Aku faham. Kau faham? Kau ingat kau dah ke syurga. Buka-buka rupanya lampu dekat hospital. Kau faham tak? Lepas tu ramai tengok. Hidup. Kau dah dramatik dah. Lagi malu kalau kau dah letak surat kat tepi. Kau dah bagi tahu segala benda. Kau dah confess segala kesalahan kau. Saya pergi dulu. Saya nak cakap yang saya lah yang rembat spender awak. Lepas kau. Kan. Kononnya kau nak confess lah. Jadi dekat akhirat besok tak payah jumpa minta maaf lagi. Jadi kau confess segala benda yang kau buat kat dia. Lepas tu tiba-tiba kau member yang kau rembat spender dia tu. Tengok. Babe duduk. Dah boleh pulang kot spender ai. Patutlah tak cukup warna. Elok warna cukup warna pelangi. Tiba-tiba purple hilang. Kat engkau rupanya. Anyways. Next. Masa I cerita masa I kecil. Okay. Masa dia kecil dia bercerita ke macam mana? Anyways, kita orang duduk rumah flat. Kau ni kacip ke? Kau kita kenapa ni? Okay, kita orang duduk rumah flat. One night okay ni okay dah. One night tu ada jiran buat birthday untuk anak dia. Jiran tu ada budak kampung, budak yang baru pandai merangkak. Jiran tu ada budak. Jiran tu ada anak, bukan budak. Alamak. Jiran tu ada budak. Aku pula baca. Jiran tu ada anak yang baru pandai merangkak. By the way, flat tu tinggi. Dia macam quarters. So flat ke quarters? Flat ke quarters? Alah. Ambil SPM jangan tak ambil. Nak jadikan cerita, bayi yang merangkak tu hilang malam tu. Dan dijumpai meninggal dalam tangki air rooftop. It's getting dark here. Sesuatu sangat. Apa maksud kau sesuatu sangat? Ini memang sesuatu. Ini sesuatu sangat. Ini sesuatu yang patut dirisaukan, bukan sesuatu sangat. Aku baru nak serius. And I think English. And I think benda ni ada masuk berita. Kau buat assumption je lah. Tak masuk pun kan. Lepas tu after that night, mak I kata I kecil lagi. And I ada kawan. Okay. Suka main seorang-seorang. Gelak dan bercakap seorang. Daripada perenggan kau nampak macam kau seorang-seorang. Macam tak ada kawan. Cakap seorang-seorang. Alamak. Nama kawan yang I main tu
Nama kawan yang main dengan I. Bukan yang I main tu. Okay? Nama kawan yang I main tu, nama budak yang meninggal tu. Bila balik kampung, I tak ada pun cakap sorang-sorang. Okay? Tapi bila balik quarters, baru I ada kawan halusinasi tu. Last, parent I bawa berubat. And bila sesiapa tanya I ingat tak, I cakap I tak ingat pun. Tapi nama dia memang familiar. Bila diorang kata I ingat tak nama tu, tapi nama dia memang familiar bila orang kata I ingat tak nama tu. Okay, sekian itu saja. Oh, bawah ni dia betulkan. Kau ingat tak yang atas tadi dia cakap masa I cerita, masa I kecil tu kan? Rupanya dia typo. Bawah ni dia betulkan, dia ada letak star. Mak I cerita masa I kecil. Gitu. Betul, bagus. Bagus. Tapi okay. Next. I pernah jadi Grab driver dulu. Family I suruh I balik tapi I degil. Pukul 10 malam tak nak off. I cakap last job sebab nak cukupkan target. Then I accept lah last job tu. Padahal I tahu tempat tu kat mana. Boleh je gerak tempat tu tanpa Waze. But still I ikut Waze. And guess what? Waze tu bawa I pergi kubur kau. I sesat tengah kubur tu. I gabra gila. I reverse. Then I jalan. I nak jalan tu kan. Tiba-tiba radio I tak ada siaran. Ha. Weh, sumpah seram. Lepas tu I try figure out. Keluar dari tempat kubur tu. Then I terberhenti. Baru I nampak signboard tanah perkuburan sebesar alam. OMG. Time masuk tu langsung tak perasan. Then I continue pergi ambil like last customer. Lepas tu kan, I greeting customer tu. Tapi customer tu tak respon weh. I pun diam je. Drive dia sampai tempat dia nak tuju. Then, dia kasih I cash. Dia terus gerak tanpa cakap apa-apa. Yang buatkan I muskil sampai sekarang, dia tu manusia ke? Bukan. Dia bukan manusia. Tapi aku suka cerita dia. Shout out to Tasha Dawid. I love your story. Lined. Everything. Ini namanya kolat ke Kolat, yalah. Orang suruh balik tapi degil. Accept got last job tu. Demi 20 sen nak cukupkan target. Since that, I cuti buat Grab seminggu. But still, lepas tak serik, buat lagi sampai tengah malam. Tapi sekarang, I dah tak kerja dah, babe. I love you, Tasha Daud. Ya, kau kualat. Mak kau dah suruh balik tu, kau balik je lah. Jangan nak degil. Ikut cakap mak. Tapi aku degil elok je. Mak aku tak kasih aku pergi Toronto, aku pergi je. Degil. Depends lah, ikut lah kalau mak kau cakap apa. Kan? Tak semestinya kau kena ikut semua. Lah. Dah siap lah. Tapi macam tak jadi je aku blender tadi. Macam tak ada jadi apa-apa pun. Tak ada impak pun. Kau nampak tak kejadian ni macam ni? Macam bumbu lambuk ya. Sedap. Oh, aku ada kimchi. Kau sabar jap. Kimchi aku dekat sini. 아니라고. 지금 뭐야? 지금. 아유. Lepas tu air teh ni manis tau. Jadi aku akan campur sikit dengan air. Dia tak adalah manis sangat. Dia okey lah. Mak aku kan. Dulu kan masa aku duduk dengan mak aku kan. Mak aku ni ada satu perangai yang dia kan ada kencing manis kan. Dia kan ada kencing manis. So dia akan ada satu perangai yang macam semua air dia tambah air masak. Tapi kita orang macam aku dengan adik aku macam Umi kenapa Umi tambah air masak sama je. Kau faham tak? Contoh kan dia letak Pepsi kat sini. Lepas tu dia tambah air masak.
Gula Pepsi kat sini sama je, kau faham tak? Tetap gula tinggi juga. Kenapa tak stop ambil je? Gitu. Kita orang pula anak dia hak ke? Imran. Hi Imran, I nak cerita something. But it's very long and complicated story. I'm from Sarawak. Anyways, I'm from Sarawak. And I've been a fan of you since PKP lagi. Hihihi. Jangan hihi. Nampak dah keluar makanan aku. By the way, thank you. So, cerita dia macam ni. Masa I umur 10 ke 11 tahun, parents I selalu gaduh. Bapa I, bila balik kerja, selalu komplain pening. Migraine. And cakap tak sihat lah. And cakap dia tak sihat. Bila I umur 12, parents I decide nak bercerai. Masalahnya dua-dua toksik. Masing-masing cuba brainwash anak supaya ikut pihak mereka lepas cerai. Masa tu, I ada 2 adik kecil. Umur 3 tahun dan 6 tahun. Kami bertiga decide untuk duduk dengan nenek, mak kepada bapa I. Sorry. Sebab nenek I sangat baik. Even though I masih budak kecil, I banyak jaga dan besarkan adik-adik. Try to be both mother and father. Mak I pernah bagi tahu orang dia nak cerai sebab bapa I main dadah and curang. Part curang tu memang betul. I sendiri pernah nampak berkali-kali. Sorry guys. Tapi sayang. Tapi bapa I defend diri. Kata mak I boros dan suka hidup mewah. Jadi masa tu orang pun tak tahu nak percaya siapa. Berapa tahun lepas tu, dua-dua parents I kahwin baru. I tetap tinggal dengan nenek walaupun mereka ada rumah dan keluarga sendiri. Mak kandung I selalu backmark pasal mak tiri I. And honestly, benda tu buat I sedih sebab I teringin sangat nak ada happy family macam orang lain. Sebab I tak ada siapa untuk dengar luahan. I tulis semua dalam diary. Satu hari, mak tiri I masuk bilik tanpa izin dan baca diary I. Dia menangis lepas baca apa yang I tulis. Tapi ni dia tak masukkan. Kau faham tak? Dia just tulis dalam diary. Tapi mak tiri dia yang macam trigger. Yang mak tiri kau pun kenapalah masuk bilik orang nak baca diary. Ini bukan zaman sekolah ya. Ini bukan kat sekolah ya. Rembat diary budak perempuan. Lepas tu baca kuat-kuat. Tidak ya makcik. Macam manalah nak tiri kau nak respect kau kalau kau privacy anak tiri kau pun kau tak jaga. Panas tekak aku. Kau tahu bubu suka bakar tekak aku, kau tahu tak? Lepas tu, bapa I mula main slot. Slot adalah titik kejatuhan lelaki. Slot nombor. Banyak dah lelaki aku jumpa bercerai sebab main nombor, lumba, main judi, main slot. Mula-mula kami fikir biasa je. Tapi lama-lama dia jadi addicted. Sampai kena buang kerja. See? Slot tu titik kejatuhan lelaki. Hampir setahun dia tak kerja, asyik keluar malam main slot dengan harapan dapat duit. Suatu hari adik nombor 2 I dapat message WhatsApp dari nombor tak dikenali. Perempuan dari Indonesia. Perempuan tu tanya, nak tak mak baru? Lepas tu dia cakap dia tidur dengan bapa I dan have sex. Adik I block dia. Tapi tiba-tiba perempuan tu message mak sendiri I pula. Siap hantar gambar buti dan video. Sex. Dia cakap dia dapat nombor sebab dia buka phone bapa I tanpa izin. Dia cerita semua. Bapa I keluar malam jumpa dia. Pergi karaoke, minum. Tidur rumah dia.
lepas bapa I tinggalkan dia, lepas bapa I tinggalkan dia sebab dah kantoi, perempuan tu datang balik dan kata dia pregnant anak bapa I. Bapa I tak nak tanggungjawab, disuruh gugurkan bagi anak itu kepada orang lain, tapi sampai sekarang bapa I dan mak tiri I masih bersama, tak bercerai. On my mom side pula, mak I dah kahwin 5 tahun dengan bapa tiri tapi tak ada anak, belum ada rezeki. Bapa tiri I jadi sangat frustrated and violent sampai pernah cekik mak I sampai pingsan. Lepas tu, mak I tinggalkan dia dan pergi KL tinggal dengan lelaki lain. Tapi masih belum bercerai dengan bapa tiri I. I dah biasa dengan love yang tak sempurna. Now I dah 22 and I'm planning to take degree this year to change my future. Wish me luck. I mean, as you should go. Keluarga dia messy gila. Lagi messy daripada Kardashian. Tapi kau tengok dia. Belajar tau. Nak ubah nasib. Apa sebab kau tak nak? Kau tak terfikir kau nak rasa ubah nasib? Nak ubah hidup kau? Buatlah sesuatu. Kalau kau tak nak belajar pun, ambil kemahiran. Sebab itulah kerajaan tu buat college vocational tu. Pergi ke sekolah vocational. Macam aku dah malas nak belajar. Aku pergi ambil culinary skills. Duduk kat dapur 24 jam. Atau esok kalau dapat kerja, dapatlah. Tapi sekarang kat sini Canada, ramai orang balik dah. I dengar diorang dah slowly deport orang. Yang mana macam, yang duduk sini illegal apa semua diorang dah deport. Dan lepas tu kerja pun sekarang dah kurang untuk orang luar. Dan ramai keluar. So aku tak tahulah. Sekarang job market dekat Canada teruk. Itu kecoh. Kecoh ya. Sebab orang-orang dia macam, kenapa orang luar dapat job kan. Kalau kau datang sini ramai India. Itu ramai rakyat dia bengang. Tapi government baru ni orang cakap, itulah dia buatlah benda-benda macam ni. Anyways, aku bagi kau 2 contoh. Satu orang yang hidup macam dia ni. Satu lagi orang yang macam ada loving family, makan cukup, tak kaya tapi makan cukup, everything cukup. Mak bapak sayang, mak bapak ada. Literally dah ada semua benda. Lari rumah juga. Berhenti sekolah juga. Sebab apa? Sebab dimanjakan. Sebab tak rasa susah. Tak rasa tekanan. Tak rasa benda-benda macam ni. Dia dah terlalu senang. To the point yang dia macam, rimas lah. Dapat family penyayang. Lari rumah. Dia dah ke tahap rimas. Kan ada orang cakap, ada orang terlebih-lebih. Ada orang terkurang-kurang. Yang lebih nak cari kekurangan. Yang kurang nak cari kelebihan. Dua-dua ni buat benda yang sama. Cari benda yang tak ada. Tapi orang-orang macam ni selalu berjaya. Kau pernah dengar tak orang cakap pemata diperbuat daripada tekanan yang bertahun-tahun? Beratus tahun. Macam tu juga manusia. Manusia kalau membesar dengan cara yang macam penuh dengan tekanan, penuh dengan itu ini. Sedapnya. Ni kalau kau tengok video ni time puasa, habis kau berair. Ni kau tu tak macam minum, kau tu tak macam kau bawa balik dengan main dengan kawan-kawan kau pukul 3 macam tu. Kau main pukul 3. Lepas tu pukul 3.30 tu kau dah penat, kau dah haus.
Kau balik rumah, kau minum. Lepas tu kau keluar balik main. Lepas tu badan kau bau matahari. Tu bau matahari. Lepas tu kan, aku akan make sure kalau aku ambil, aku tak akan minum kat rumah aku. Aku kalau aku haus, aku minum rumah kawan aku. Aku minta dia air sikit. Kalau aku minum kat rumah aku, mak aku dah tak bagi aku keluar dah. Jadi aku akan minum kat rumah kawan aku. Kawan aku ni kan, dia degil. Dia jahat sikit dengan mak dia. Dia melawan. Jadi dia kalau masuk rumah, dia boleh je keluar. Jadi aku ikutlah dia. Kalau rumah aku tak ada. Rindu zaman tu. So itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. InsyaAllah lepas ni kita cerita more lagi. Aku nak cerita pasal 2 jenis kemiskinan. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share. Bye. 45 saat siap minit.